Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Nur Alia Alisha binti Kasman selaku moderator anda. Selamat datang ke AIZ Podcast Bicara Bijak Digital, sebuah platform wacana intelektual yang menghimpunkan inspirasi cemerlang dalam komuniti sekolah kita. Pada episod kali ini, kita amat bertuah kerana berpeluang menampilkan dua orang tokoh akademik sekolah yang bukan sahaja unggul dalam pencapaian peperiksaan, malah aktif dan menyelah dalam arena co-curriculum. Tetamu istimewa kita ialah Nur Anis Patricia binti Nur Hisham, seorang pelajar yang mempunyai komitmen tinggi dalam pelbagai aspek, bukan sahaja inovasi tetapi juga aktif dalam bidang sains dan pengucapan awam. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari, Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Baiklah, tetamu yang seterusnya ialah Muhammad Thaqif Faiz bin Maghani, seorang pelajar yang konsisten cemerlang dalam akademik serta aktif menyumbang tenaga dan idea dalam pelbagai program sekolah. Apa khabar saudara? Saya baik-baik sahaja saudara moderator. Pada hari ini, kita akan mendiskusi satu persoalan yang sering bermain di fikiran murid. Adakah aktiviti dalam co-curriculum akan menjejaskan akademik atau sebenarnya menjadi pemangkin kecemerlangan? Baiklah, kita teruskan podcast kita dengan soalan yang pertama. Thaqif, Ya. apakah cabaran terbesar apabila aktif dalam co-curriculum? Bagi saya, cabaran terbesar saya apabila saya menggiatkan diri dalam bidang curriculum ini, keseimbangan saya sebagai seorang pelajar dengan komitmen di dalam aktiviti luar bilik darjah. Saya akui semasa di tingkatan 4 dahulu, saya kerap tiada berada di dalam kelas semasa sesi pembelajaran kerana perlu menyiapkan tugasan-tugasan pertandingan. Cabaran terbesar apabila saya menggiatkan diri dalam bidang co-curriculum ini adalah keseimbangan saya sebagai seorang pelajar dan komitmen saya dalam aktiviti luar bilik darjah. Saya akui semasa di tingkatan 4 dahulu, saya kerap tiada berada di dalam kelas kerana perlu menyiapkan tugasan-tugasan pertandingan ini memang mencabar untuk saya mengejar semula pelajaran yang terlepas. Tapi saya sangat bersyukur dengan bantuan rakan-rakan saya dan komunikasi dengan guru-guru saya mampu menampung semula apa yang terlepas. Dan selain itu juga, cabaran saya untuk mengurus masa juga merupakan faktor yang besar. Tugasan-tugasan datang dengan serentak, contohnya latihan pembentangan, penyediaan video inovasi dan sebagainya. Saya perlu bijak mengurus masa saya agar tiada amanah yang tak abai. Cabaran-cabaran ini memang kelihatan sukar bagi saya, tapi lama kelamaan bila saya belajar untuk mengatur masa, pembelajaran dan co-curriculum bukan lagi menjadi sesuatu yang mustahil. Menarik perkongsian Thaqif sebentar tadi. Baiklah, soalan seterusnya saya tujukan kepada Anis. Anis, boleh Anis ceritakan sedikit pelibatan Anis dalam pertandingan co-curriculum yang pernah Anis sertai? Sudah tentu boleh saudari. Sepanjang penglibatan saya dalam co-curriculum, saya berpeluang menyertai pelbagai pertandingan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa, khususnya dalam bidang inovasi, sains dan pengucapan awam. Antara pengalaman yang paling bermakna ialah apabila saya meraih johan dalam pertandingan Reka Rangers Student Innovation Competition peringkat kebangsaan, Gold Award di Sains Castle Asia dan second runner-up dalam Young Innovators Challenge di peringkat antarabangsa. Selain itu, saya juga pernah meraih tempat ketiga dalam pertandingan pengucapan awam kebangsaan dan johan dalam Forum Remaja Madani peringkat negeri dan terpilih sebagai ahli panel terbaik. Selain itu, saya juga menyertai beberapa pertandingan akademik seperti Olimpiad Fizik dan Kuis Kimia Kebangsaan. Bagi saya, penyertaan sebegini bukan sekadar tentang kemenangan, tetapi satu peluang untuk saya membina keyakinan diri, daya tahan dan kemahiran berfikir secara kritis. Terima kasih Anis. Wow, sangat menggagumkan kerana tak ramai murid yang mampu mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga STEM. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih saudara. Kita berbalik kepada Thaqif. Thaqif, apa yang mendorong Thaqif untuk terus aktif walaupun berada dalam jadual yang sangat padat? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Terdapat banyak faktor yang mendorong saya untuk terus aktif dalam bidang curriculum ini walaupun jadual saya sangat padat dengan pembelajaran. Antaranya ialah bidang co-curriculum ini sebagai satu ruang untuk saya terus berkembang
di luar bilik darjah, dan co-curriculum ini sebagai ruang untuk saya mengasah kemahiran insaniah saya seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran kepimpinan. Hal ini kerana di dalam bilik darjah kita mungkin hanya belajar tentang teori, tetapi apabila kita menyertai bidang kurikulum seperti ini, kita dapat mengaplikasikan apa yang kita pelajari di luar bilik darjah. Dan kemahiran-kemahiran seperti ini bukan datang secara spontan, tetapi ia perlu diasah melalui pengalaman yang sangat berharga. Selain itu juga, saya ingin mengumpul pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan boleh dimanfaatkan apabila saya melangkah ke alam universiti. Dan tidak dapat dinafikan bahawa sistem pemerangkahan PAJSK juga sangat menjadi motivasi untuk saya terus bergiat dalam bidang ini. Namun tetapi, markah itu bukanlah matlamat utama saya, tetapi satu pengiktirafan apabila komitmen dan sokongan yang saya berikan dalam bidang ini diiktiraf oleh pihak sekolah. Itu merupakan kepuasan yang paling saya bersyukur dalam bidang ini. Saya sangat bersetuju bahawa keseimbangan co-curriculum dan akademik amat penting dalam pembentukan karakter murid. Berbalik kepada Anis, pernah tak Anis rasa terbeban dengan jadual yang padat dan bagaimana Anis hadapinya? Sudah tentu saudari, ada masanya jadual saya menjadi terlalu padat. Tekanan ini bukan sahaja tercetus kerana saya perlu membahagikan fokus antara persediaan akademik dan komitmen pertandingan. Namun saya pernah berdepan situasi di mana dua jenis pertandingan yang berbeza berlangsung secara serentak. Contohnya, pertandingan Forum Remaja Madani peringkat kebangsaan yang berlangsung pada 12 Ogos 2025 dan pertandingan NICSAT peringkat quarter final peringkat kebangsaan yang berlangsung pada tarikh yang sama. Dan kedua-dua pertandingan ini memerlukan persediaan yang rapi pada masa yang sama. Namun, saya melihat situasi tersebut sebagai satu cabaran yang menguji kemampuan dan tahap disiplin diri saya. Dan untuk mendepaninya, saya akan menyusun semula keutamaan dan memberikan tumpuan kepada perkara yang paling penting dan perlu diselesaikan dalam tempoh terdekat. Namun, saya tidak mengabaikan keperluan badan untuk berehat supaya saya dapat mengekalkan tenaga dan fokus. Bagi saya, tekanan itu perkara biasa. Namun, cara kita menguruskannya yang akan menentukan hasil dan kejayaan kita pada akhirnya. Sangat mencabar perjalanan Anis dalam menyertai pelbagai jenis pertandingannya. Ya. Pada pendapat Thaqif, adakah co-curriculum ini membantu kecemerlangan? Pada pendapat saya, co-curriculum ini sememangnya sangat membantu kecemerlangan kita dalam bidang akademik, terutamanya bagi diri saya. Melalui pengalaman saya banyak menyertai pertandingan-pertandingan inovasi yang melibatkan saya memahami konsep STEM dengan lebih mendalam. Dan melalui ini, saya bukan sahaja belajar sesuatu itu melalui buku teks, tetapi saya boleh mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari di dunia sebenar. Contohnya, melalui pembelajaran STEM, saya boleh mengkaji, membina idea baru dan menambah baik idea sedia ada untuk membuat produk inovasi. Dan kemahiran-kemahiran seperti ini sangat membantu bagi saya bukan sahaja untuk meningkatkan prestasi akademik saya, tapi untuk meningkatkan kemahiran diri saya kerana saya perlu bercakap dan membentang di depan orang ramai. Adakah Anis menggunakan jadual harian atau perancangan mingguan? Sejujurnya saudari, saya tidak menggunakan apa-apa jadual harian atau perancangan mingguan yang khusus. Namun, saya sangat menitik beratkan pengurusan masa yang baik kerana bab kata pepatah, masa itu emas. Jadi, saya akan mencatat agenda-agenda penting seperti tarikh pertandingan, minggu peperiksaan dan sesi latihan. Perkara ini membantu saya untuk sentiasa peka dengan komitmen yang ada dan membantu saya untuk mengimbangi co-curriculum dan akademik dengan lebih teratur. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, apakah nasihat anda berdua kepada murid yang takut untuk menyertai pertandingan kerana risau pelajaran mereka terjejas? Kita mulakan dengan Thaqif dahulu. Baiklah, jadi nasihat saya kepada murid yang tidak yakin untuk menyertai pertandingan co-curriculum ini kerana takut pelajaran mereka terjejas ialah jangan terlalu cepat untuk menolak tawaran hanya kerana risau. Pasti kita ada cara untuk menampung semula pelajaran yang terlepas. Contohnya, apa yang saya lakukan ialah saya sering berkomunikasi dengan guru saya, mendapat sokongan bantuan dari rakan-rakan saya.
Dan hal ini membolehkan kita untuk mengejar semula pelajaran yang terlepas. Dan apa yang lebih penting ialah bidang co-curriculum bukan menjadi penghalang kepada kejayaan akademik, tetapi ia boleh menjadi pelengkap kepada proses pembelajaran kita. Kerana bagi saya, tiada orang yang tidak boleh berjaya. Saya berpegang teguh pada prinsip hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Terima kasih Taki. Bagaimana pula dengan Anis? Baik saudari, jadi saya ingin menasihatkan kepada murid-murid di luar sana agar mencabar diri untuk keluar dari zon selesa dan berani untuk menonjolkan potensi diri dengan menyertai pertandingan co-curriculum dan aktiviti yang dianjurkan. Kerana ramai pelajar di luar sana memiliki bakat yang luar biasa. Namun, bakat tersebut hanya akan terserlah apabila mereka berani memberi peluang kepada diri sendiri. Terdapat juga pelajar yang memiliki minat yang mendalam terhadap sesuatu aktiviti, namun mereka memilih untuk berdiam diri kerana bimbang akan kegagalan dan tanggapan orang sekeliling. Berdasarkan pengalaman saya dalam menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum, penglibatan tersebut telah membantu saya untuk membina keyakinan diri, kemahiran berkomunikasi, semangat kerja berpasukan dan daya tahan dalam menghadapi cabaran. Saya juga belajar tentang pengurusan masa, cara mengawal tekanan dan kemahiran berfikir dengan lebih matang dalam membuat keputusan. Dan pada akhirnya, setiap pengalaman yang saya lalui telah membina jati diri yang lebih kukuh dan telah mempersiapkan diri saya untuk menghadapi cabaran yang lebih besar selepas saya melangkah keluar dari alam persekolahan. Jadi, janganlah kita memiliki rasa takut untuk mencuba kerana setiap langkah yang diambil merupakan satu proses pembelajaran yang berharga. Dan jika bukan sekarang, bilakah lagi masa yang sesuai untuk kita mengambil peluang yang ada? Bukankah betul saudari? Betul saudari. Baiklah, terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman mereka dalam podcast pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman mereka dalam podcast pada hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya membuat satu kesimpulan. Kita sering takut untuk melangkah kerana bimbang kehilangan keseimbangan. Namun hakikatnya, keseimbangan tidak tercapai dengan mengelak cabaran, tetapi tercapai apabila kita belajar mengawal langkah dalam kesibukan. Jadual yang padat bukan penghalang kejayaan, tetapi medan latihan untuk membentuk versi diri yang lebih kuat. Ingatlah, kejayaan sebenar bukan hanya tentang berapa banyak A yang kita kumpul, tetapi sejauh mana kita membentuk karakter sepanjang perjalanan itu. Akademik memberi arah, co-curriculum memberi warna, dan hidup yang seimbang memerlukan kedua-duanya. Teruslah mencabar diri, teruslah berkembang. Saya Nur Alia Alisha binti Kasman selaku moderator anda mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami dalam Azad Podcast Bicara Bijak Digital. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.